Kaabah. Okey tuan-tuan ya. Selepas doa ini dipohon kepada Allah Azza wa Jalla, jadi malaikat Jibril pun turun ya dan memerintahkan perintah dari Allah agar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini lakukan perintah yang pertama. Lakukan suruhan yang pertama dari Allah pada waktu itu, iaitu meninggikan bangunan Kaabah. Ni kata Sulaiman Ashqar. Lepas habis doa ni begitu. Lepas tu mungkinlah lepas tu baru dia ajar kat sini lontar jamrah, wallahu alam lah. Tapi perintah yang pertama ialah meninggikan bangunan Kaabah. Seterusnya menunjukkan tempat-tempat ibadat berkaitan haji yang lain. Seperti bermalam di Mina kan, kat sini kena bermalam itulah ya. Kemudian jumrah tu, tempat lontar jumrah kan, yang pertama, yang tengah dengan yang besar, yang kecil, yang tengah dengan yang besar tu. Dan syariat melontar iblis lah. Ni jumrah ni kita lontarkan. Kita lontar tu isyarat kita melontar iblis. Itu semua adalah manasik ataupun praktikal melontar iblis yang mengganggu mereka dan lain-lain lah. Tuan-tuan boleh baca dalam tafsiran Syekh Sulaiman Ashqar. Okey, di akhir ayat Di akhir ayat ini, Nabi Ibrahim bertaubat kepada Allah kerana khawatir jika ada perintah Allah yang dilakukan itu tidak sesempurna seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Tuan-tuan ingat tak tadi kita bincang pasal perkara ini tuan-tuan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ni tuan-tuan saya tak tahulah nak gambarkan hati dia orang tu macam mana tuan-tuan betapa suci, bersih dan mulianya dia orang ni tuan-tuan. Selepas dia lakukan perkara yang kita tak mampu nak lakukan. Tuan-tuan ingat tak kita kata tadi kan? Bagaimana perintah Allah suruh sembelih anak, suruh tinggalkan anak dan isteri dia, anak baby lagi dekat tempat yang kering kontang kan. Dia lakukan perkara tersebut tuan-tuan ialah perkara-perkara yang kita tak mampu nak buat tuan-tuan. Betul ke tidak? Meninggikan bangunan Kaabah dan sebagainya, saya yakin dia lakukan sebaik yang dia mampu. Sempurna yang dia boleh. Dan di hujung tuan-tuan apa dia buat tuan-tuan? Dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bertaubat kepada Allah. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah, ampunkan aku. Kita contohi perangai dia sebenarnya. Allah Ta'ala cerita pasal mereka ni tuan-tuan, mereka bertaubat. Allah Ta'ala nak kita